Bagi mereka yang kencing kerap, jika mahu hidup lebih lama, jauhilah dua perkara ini walau suka tetap tahan. Kenapa kencing kerap? Berapa tahun lagi boleh hidup? Kencing kerap di luar kawalan, bahayanya lebih teruk dari kanser hati. Ramai yang hairan, kenapa seseorang yang sihat mengalami kencing kerap? Sebenarnya ini semua salah sendiri, 3 tabiat tak diubah, tiada siapa boleh selamatkan. Hai semua, hari ini saya mau ceritakan kebenaran di sebalik kencing kerap. Kencing kerap bermakna ada api dalam badan, walau cuba ubati sia-sia, ingat pesanan ini boleh padamkan api. 99% orang tak tahu apa yang kurang menyebabkan kencing kerap, ada kata kurang darah, ada kata kurang zat. Hari ini saya beritahu apa yang kurang. Kencing kerap sebenarnya gangguan kualiti, aliran darah tersekat, menjejaskan metabolisme. Jangan bodoh lagi, hanya minum teh ginseng, kencing kerap boleh dibaiki. Teh ginseng bukan bunuh toksin. Sebenarnya semua ini bayaran teks kepintaran. Saya ajar satu cara musuh utama, kencing kerap lebih bernilai dari emas, hanya beberapa puluh ringgit, tetapi 10 kali ganda lebih berkesan. Guna cara ini sembuh dalam 3 hari. Sama ada 10 hingga 20 kali kencing sehari, mulut berbau, perut kembung, air kencing kuning, sama ada umur 40, 50 atau 60 tahun, 1 kotak sudah cukup. Saya berani sumpah depan seluruh netizen, guna hari ini, gelak hari ini, kalau ada produk palsu, saya jual semua harta untuk ganti. Habiskan toksin hati dalam 3 hari. Tidak berulang, perut kembung, sendawa, 1 kotak untuk mulut kering berbau, badan lemah, peluh selalu. Kalau tak bersihkan sampah hati, semua ubatan toksin tak buat badan selesa. Saya tak mau sesen pun malah rela berlutut di depan pintu anda 3 hari 3 malam. Inilah yang dicari, mereka ada masalah hati. Teh ginseng diminum 2 kali sehari dengan air suam, membersihkan sampah hati, dipanggil pembersih hati. 1 kotak buat badan selesa sehari. Hari ini saya beri 7 perkataan, dengarlah baik-baik, jamin pulangan, jamin baiki. Dibangunkan khas untuk masalah hati, tak perlu beli banyak kerana ia sangat cepat. Apabila hati bersih, perut kembung hilang, kencing kerap tiada, anda tak perlu minum lagi. Jika anda alami perut kembung terbakar, sakit perut, kencing kerap, sendawa, cepat kenyang, najis lembik, mulut kering, selalu insomnia, mata kering, penglihatan kabur, tiada tenaga, ini tanda masalah hati serius. Hari ini saya biarkan semua guna. Terima kasih kerana membersihkan hati. Terima kasih kerana menyelesaikan kencing kerap, badan ringan, sihat sejahtera. Saya berani janji kerana produk ini berkualiti. Setiap tegukan teh ginseng membantu hati kembali segar. 18 tahun tak perlu banyak cakap. Klik avatar sekarang untuk maklumat lanjut. Keaslian terjamin, berakal jenis perlindungan hati ini. Anda boleh berminat di tempat lain, tapi anda mesti membuat pesanan. Di sini anda boleh mendapatkan maklumat di tempat lain, tapi anda mesti selesaikan di sini kerana takut anda terlepas aktiviti sokongan hati terus dari jenama. Hari ini kilang memberi maklum balas kepada pengguna lama dan baru, terus 3 kotak mengadakan promosi harga kilang dihantar terus. Jangan anggap ia murah, nilainya sangat tinggi, berani menentang masalah hati. Hati tidak sihat, cuba ia. Bangun separuh malam sendiri, cuba ia. Mata kering, cuba ia. Mulut kering pahit busuk, cuba ia. Air kencing warna kuning suka kentut, cuba ia. Kuku bergarisan mudah marah, masih cuba ia. Penat tiada kuasa, tiada semangat, semua cuba ia. Jika anda sudah cuba pelbagai cara hati tidak sihat, terus cuba ia. Berulang kali adalah betul. Sambil kilang hantar terus ke rumah, segera klik pautan di bawah video beli beberapa kotak.